Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita buat gulai ikan kembung. Panaskan sedikit minyak. Okey, ini bahan-bahan yang dah pun kita hiris, iaitu 3 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, 1 sentimeter halia, sedikit halba campur dan juga daun kari. Bawang merah tu saiz dia agak besar juga. Kalau yang saiz kecil boleh guna 5 ulas. Kemudian kita tumis semua bahan-bahan ni sehingga terbit bau. Tumisan ni tak perlu sampai garing, cukup sekadar dia naik bau saja. Lepas tu kita masukkan bahan tumbuk ataupun bahan kisar, itu 3 ulas bawang merah dan juga 1 ulas bawang putih. Seterusnya masukkan 1 paket kecil serbuk kari, 1 sudu kecil serbuk cili, 1 sudu kecil gula merah. Kemudian kita tumis semua bahan ni hingga pecah minyak. Okey, nampaknya tumisan kita dah pun pecah minyak. Kita masukkan sedikit air. Ini agak-agak je lah ya. Lepas tu kita tumis sekali lagi hingga tumisan ni pecah minyak untuk kali kedua. Kita kacau-kacau. Nampak dia dah pecah minyak. Kita masuk lagi sekali air. Lepas tu kita ulang proses sampai dia pecah minyak lagi sekali. Okey, sementara tu kita bancuh asam jawa. Saya guna anggaran sebesar ibu jari dan kita bancuh dengan sedikit air. Setelah tumisan pecah minyak, kita masukkan air asam jawa tadi. Kemudian kita kacau-kacau sekejap. Lepas tu bolehlah kita masukkan santan. Saya gunakan anggaran 100 ml santan pekat. Yang ni saya guna santan kotak. Kita kacau-kacau dia sebentar. Lepas tu bolehlah kita masukkan air secukupnya untuk kuah. Air ni bergantung kepada kepekatan kuah yang kita nak lah. Okey, lepas tu kita masukkan garam dan juga serbuk patik ikan bilis. Kita kacau sebentar dan biarkan kuah mendidih. Setelah kuah mendidih, kita masukkan ikan. Saya gunakan 10 ekor ikan kembung. Okey, lepas tu kita kacau manja-manja saja. Jangan kacau ganas-ganas sangat sebab nanti takut ikan ni hancur ataupun patah. Okey, kita biar sekejap sampai ikan ni masak. Kemudian kita masukkan bendi. Bendi ni terpulang. Kuantiti dia banyak mana. Okey, lepas tu kita gaul-gaul ataupun kita kacau-kacau supaya bendi ni masak ataupun lembut sedikit. Tempoh masak bendi ni bergantung kepada cita rasa. Kalau suka bendi yang lembut boleh masak lama sedikit. Tapi saya suka bendi yang masih crunchy. Akhir sekali kita masukkan tomato, cili merah dan juga cili hijau. Dah siap dah kita punya gulai ikan kembung. Selain daripada makan dengan nasi, boleh cicah dengan pek ngok ataupun lempeng. Okey, selamat mencuba.